muka awak tu. Jadi saya nak minta seorang masuk dalam boleh? Tarik lah, boleh? Dapat macam muka tu rasa. Jadi semua cuti semua ada buat aktiviti apa-apa ke? Mancing. Kalau dengan saya di mana tu? Sebelum saya start kelas, boleh awak tengok keadaan sekeliling bersih tak bersih, sampah tak? Kawan, sampah kawan. Siapa rasa yang macam belakang sana dan tak boleh nak nampak slide apa boleh ke depan? Boleh? Ke okey je kat situ? Boleh je. Baik dia okey? Baik. Jadi hari ni hari pertama saya mengajar awak semua. Jadi kita belajar bab satu cara untuk komputeran, computing. Baiklah. Okay, jadi bayar apa yang awak nampak kat situ? Yang pertama yang depan saya contoh tadi komputer kan? Awak tahu tak apa contoh-contoh apa dia punya aspek-aspek yang penting dalam komputer ni? Tak tahu, bukan minggu lepas dah belajar dengan Cikgu Amali? Cikgu ni dah belajar juga kan? Hardware komputer itu proses yang mudah dia tahu. Kan? Okay, siapa kat rumah dia ada IoT? Masuk-masuk rumah je, hello Alexa, open the... Ada. Telefon dia sekarang siapa yang 5G? Saya ada. Semua. Okey, semua tu cara lah dekat depan macam ni. Electric car. Semua ni AR, VR, Alexa, semua ni contoh-contoh inovasi dalam sistem komputeran. Contoh-contoh software application ni kat sini. Awak boleh nampak apa kat sini? Awak sini ini contoh ni macam software aplikasi yang kita mengedit, ada dokumen, ada video. Itulah contoh software application. Yang bawah ni adalah contoh-contoh penggunaan komputer. Macam kita gitu ya. Yang logo merah tu logo apa? Ini. Oh tak. Adobe. Ini dia punya logo utama dia. Sekejap, semua tahu lah kan pasal komputer. Okay, baiklah, ini adalah saya nak ceritakan pasal awak tentang wilayah yang sama. Jadi sebelum tu, saya nak awak tengok satu video pendek lah berkenaan dia asli lebih. Saya sekali ya.
belajar senang. Sekarang pun kalau kita nak bekerja ke dunia tersebut hanya dalam talian, cuma dalam tali je. Jadi walaupun banyak kebaikan yang kita dapat ni, terdapat juga penyalahgunaan kepada orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. Dia salah gunakan internet, salah gunakan capaian semua. Contoh istilah yang senang lah orang tahu. Contoh istilah dia adalah borderless world. Maksudnya sebenarnya sekarang ni boleh dilakukan di mana-mana saja. Orang tak tahu siapa yang jahat sebab kita pun tak nampak, kan? Contoh jenayah cyber. Kat depan ni kita ada serangan virus, ada hacking, pengerangan kebutuhan, penipuan, pornografi dan lain-lain. Baik, seterusnya saya akan sambung kepada kesan inovasi dalam perkomputeran. Ada dua lah. Biasanya kalau ada kesan kita ada dua lah, kesan positif dan juga kesan negatif. Kalau kesan positif dekat sini kita ada 4. Jadi kita go through satu-satu. Baik, pertama kesan inovasi dalam teknologi rangkaian. Ini bagaimana internet tu boleh tercipta lah. Macam pada peringkat awal, pada zaman dulu ada komputer ni dia bukan macam sekarang lah, dia standalone. Maksudnya apa-apa semua aktiviti dalam satu komputer tu je. Maksudnya kalau kita nak hantar fail kepada orang ramai, kita macam sekarang kita boleh hantar melalui WhatsApp, kita boleh hantar kat internet mana. Tapi kalau before ni nak kita kena ada pendrive juga, pendrive, hard disk semua untuk hantar, untuk masukkan semua data pribadi tu dalam hard disk dan bagi kepada orang lain. Baiklah. Okey, untuk sekarang ni kita dah ada LAN, kita ada WAN. LAN tu adalah local area network, di mana LAN ni dia hanya berpusatkan dalam satu tempat tu. Macam tu dalam kelas ni. Kalau awak connect dengan wifi, awak connect dengan satu wifi dan awak kongsi ramai-ramai. Kalau untuk WAN area network ni, WAN, dia lagi besar. Maksudnya macam dalam sistem perbankan, kita tak ada kelas sendiri kan, kita satu baru macam tu kan. Baik. Seterusnya, inovasi dalam teknologi storage. Ini macam tadi lah hard disk ni. Okay, IBM ni adalah International Business Machine Corporation. Dia adalah satu syarikat di Amerika, satu company di Amerika Syarikat yang terkenal dalam perkembangan inilah apa nama teknologi storage. Jadi pada mereka ni untuk seluruh untuk memastikan dunia ni sentiasa berkembang. Jadi pada contoh daripada hard disk, floppy disk, optical disk, pendrive, dan zaman sekarang ni kita hanya pakai cloud storage. Maksudnya even kalau kita macam beli telefon baru, beli komputer baru, sekarang kita hanya boleh backup je kan. Inovasi dalam sistem pengoperasian. Okey, ini adalah contoh operating system untuk komputer. Dia mengawal semua operasi dalam komputer. Tak semestinya dalam komputer, dalam telefon kita pun sekarang dah ada OS lah. Macam zaman dulu kalau kita pakai iPhone BlackBerry ni, apa kita boleh buat? Hantar message. Betul. Kita hanya boleh hantar message, kita hanya boleh call. Boleh ke kita buat TikTok dalam ni? Boleh ke kita buat live streaming? Telefon baru ni kan? Sama-sama sekarang ni ada party semua. Kan? Okay. Yang terakhir, perkembangan sistem dalam talian. Jadi masa zaman sekarang ni, inovasi sekarang ni dah ada banyak sistem. Contoh sistem e-perbankan macam MAE ni, pinjaman, shopping, hiburan, kita boleh main game semua. Lepas tu, e-pembelajaran, e-kerajaan ni contoh sistem lah. Misalnya duit kita dapat gitu ini sistem. Okay, right. Okay, kita teruskan kepada kesan negatif dia. Kesan negatif dia satu je, jenayah cyber. Tapi jenayah cyber ni besar, bukan kecil. Dia menyeluruh semua kan. Okay. Dia adalah satu penyalahgunaan teknologi yang merosakkan, mencuri atau membuat data dalam sistem komputer, yang mana ianya akan
merugikan mangsa. Okay. Dia terdapat dua jenis sebenarnya cyber, di mana yang pertama dari perspektif pengguna dan juga daripada perspektif keselamatan negara. Ini adalah contoh kat depan lah. Contoh untuk perspektif pengguna, contohnya penipuan, pembulian cyber, penipuan email. Semua awak tahu lah kan pasal bawah-bawah ni kan? Pernah melalui ke? Pernah. Dapat email, dapat link dekat Telegram. Dapat email yang meragukan ke? Sikat? Itu kena scam lah. Kan? Dapat secret hotline kata free tu. Betul. Dekat tepi data kena bayar semua kan? Jadi daripada perspektif negara pula, contoh ni macam serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikan negara seperti sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem penjagaan elektrik dan sebagainya lah. Ini contoh macam sekarang lah kan ada kita hangat dari macam hacker-hacker dekat Malaysia ni, dia pergi serang Israel sana. Pernah dengar? Pernah. Saya pun tak berapa nak tahu sangat, tapi saya tahu lah. Okay, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jenayah cyber. Dia lebih kurang sama macam video awak tengok tadi. Dia macam hacker ni dia hantar email yang dia dah siapkan dalam tu ada viral. Jadi dia hantar email tu pergi ke semua orang punya account email lah. Jadi orang mana yang dia tertipu, dia kata macam macam lama ambil ni macam okey je kan. Jadi kita tekan, tak tahu tu viral. Kita kan kita. Seterusnya saya masuk dalam etika dalam perkumpulan. Baik, etika ni apa? Contoh-contoh yang awak tahu pasal etika ni, mesti suruh benda perkara yang pasal perkara yang baik lah kan, yang baik. Okey, etika ni adalah standard. Etika yang depan adalah standard panduan yang awak boleh tengok. Contoh yang pertama, dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. Contoh aktiviti ni masa kita guna komputer untuk cipta satu perintah yang pada dan sebarkan pada itu untuk tujuan merosakkan atau memanipulasikan data atau faktanya. Ini adalah contoh yang tak baik lah, jadi awak jangan buat. Yang kedua, dilarang menggunakan atau menarik perisian orang lain tanpa kebenaran. Contohnya, melakukan contoh aktiviti yang tak beretika, melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta tanpa kebenaran penciptanya. Contohnya macam mana? Macam orang buat video ke, buat lagu. Biasanya kan ada lagu tu kalau dibuat apa? Macam copyright. Copyright betul. Bagus ya Mali. Dia macam lagu bagusnya Laila. Dia macam lagu tu baru je keluar, tapi awak macam pernah dengar lagu ni kan? Copyright. Sorry. Yang ketiga, dilarang menceroboh ke dalam file komputer di dunia lain. Contoh ini yang tidak beretika, mendapatkan data daripada file pribadi orang lain tanpa kebenaran, mengintip file orang lain atau membaca mesej pribadi orang lain. Itu menangkap hak pribadi. Contohnya macam awak tengok kawan awak dekat kerja, macam gitu. Kawan awak dekat kerja semua benda, awak pun nak tengok. Lepas tu kalau benda tu bagus lah. Kalau benda tu tak bagus, lepas tu awak pergi sebabkan ke orang lain. Ini tak betul. Itu satu contoh aktiviti yang tak betul etika ya. Ini jangan buat lagi. Okay, baik, aktiviti yang pertama pada hari ini, anda akan menerima satu situasi berkenaan penggunaan komputer. Lakukan situasi tersebut di hadapan kelas. Saya panggil lah, saya nak minta 4 orang boleh? Boleh. Sorang-sorang boleh? Boleh. Umi boleh? Depan Umi? Apa? Depan ya? Depan ni terletak umur. Dan ni saya tengok macam Zain ni macam nampak aktif kan hari ni. Dia depan macam siap kita ni. Kurang aktif, dia ni kena depan juga. Dia dapat aktif dunia ajar ni macam cantik semacam. Dia ke depan, dia pergi awak. Masa ni boleh? Dia ke depan ya? Okay, baik. Saya akan bagi contoh situasi dan kawan-kawan awak kat depan ni. Mereka akan lakukan satu situasi dan apa yang awak semua kena lakukan ialah awak kena meneka sama ada mereka ni melakukan satu aktiviti yang beretika ataupun tidak beretika. Jadi
Random saya kasih korang. Boleh awak sebut kita sama-sama masuk. Siapa dulu? Baca dia baca dulu. Boleh semua baca. Jadi nak boleh lakukan lagu yang awak dulu boleh. Dan boleh. Boleh sampai-sampai jangan dulu. Dia ni. Ini contoh yang beretika ke tak beretika? Apa? Sebab dia kawan dia. Izin kan? Dia tahu tu contoh macam boleh lah kita nak kata beretika sikit lah kan. Tapi tak bagus kan kita tengok telefon orang kan. Kenapa beretika sikit? Dia? Kenapa dia beretika sikit? Contoh contohlah kalau kawan dia ada kat situ, dia ada kat situ, kata boleh tak nak tengok telefon? Oh boleh tengoklah gitu. Dia still beretika tapi macam kenapa kita nak tengok telefon orang kan? Okay, seterusnya. Ini boleh tak siap lagi ni. Tak tidur kita saja. Okey, dia nak kawan tak dia nak tidur kerja kawan dia sebab dia tidak dekat. Jadi tu contoh yang beretika ke tak beretika? Apa? Plagiat. Dia plagiat. Last minute buat kerja. Kalau dia buat rujukan tak apa. Betul. Okay, next. Aku naik ketiga. Kan boleh. Sila. Bagus video ni dan tunjuk cara-cara buat ABBM. Wah. Bagus TikTok ni. Kena kongsi video ni dekat kawan-kawan saya. Okey. Jadi contoh aktiviti ni beretika atau tidak? Beretika. Yang baik, bermanfaat. Betul. Bagus. Yang ke-14 yang terakhir. Semua guna telefon. Wah, bawah ni gambar kawan-kawan mana ni? Tapi sebelum tu aku nak beritahu dia lah. Atau dia tak sesi beritahu. Okey. Beretika atau tak? Beretika. Minta kebenaran dulu. Okey, bagus. Tepuk tangan bagi semua. Kita teruskanlah. Tapi sebelum tu ada 3 rumah awak.
Contohlah. Dalam buku ke? Boleh saya nak hands on. Tak selang ke tak selang? Itu soalan awal ni. Satu buku lah senang, janganlah banyak-banyak sangat. Mas. Saya bagi satu contoh 7 surat. Jadi yang lain tu awak kena cari sendiri. Kalau cikgu, kalau saya ambil kejujuran, Ambil lah juga, tapi saya nak 7 lah. So masuk kejujuran tu 7. Baik, itu. Dia sambung dengan tajuk terakhir. Keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Baik. Yang pertama adalah encrypted email. Maksudnya ni, contoh kalau awak hantar email hantar email lah dalam Gmail awak. Awak yakin ke awak punya email tu secure, selamat? Yakin? Awak yakin ke macam tak ada orang ketiga yang boleh tengok awak punya email? tak ada. Yakin. Okay. Sebab awak, contohlah kalau awak ni CEO, awak ni orang-orang penting yang selalu hantar macam Sulit. apa ni, dokumen yang sulit. Awak yakin ke macam tak akan ada orang yang akan cuba hack untuk nak dapatkan file tersebut? Tak ada. Jadi ini adalah salah satu contoh. Kita boleh sulitkan email kita supaya orang akan suka nak akses kita punya email tu. Contoh kita boleh guna set email lah daripada Google tu. Kita boleh hantar email yang kita sulitkan kepada website tu. Baik, yang kedua ialah double verification. Siapa kat sini yang telefon dia sekarang dekat dia punya background semua banyak kemudian ni? Saya. Ke WhatsApp. Function tak? Function kan, jadi tu macam bagi kat sini maksudnya awak biasanya masukkan kata laluan. Lepas tu awak ada lagi double verification, kata laluan yang lain lah kan. So maksudnya bila hacker ni dia nak hack awak punya Telegram gitu. Biasa Telegram lah dia nak hack. Lepas tu dia nak masukkan kata laluan tapi dalam masa yang sama tiba-tiba even dia dah boleh masuk kata laluan tu, dia boleh hack. Tapi ada lagi pengesahan yang lain yang dia kena buat. Tapi dia dah tahu. Jadi dia akan menyukarkan kerja dia lah. Maksudnya dia tak dapat nak hack awak punya Telegram. Macam kat Snap ke? Ya betul. Dia ada authenticator. Memang dia akan menyusahkan kita sebab kita kena banyak kali. Tapi itu baguslah untuk keselamatan kita. Okay. Dan seterusnya kata laluan. Ini adalah yang paling mula kan. Orang tahu kata laluan. Dia sampai bawah tu Asmina cantik. Maksud cikgu. Dia senang ke nak hack password cikgu? Senang. Susah sangat. Di mana ini saya tunjuk. Kalau awak tak tahu, awak tak tahu kan? Masuk idea. Ini adalah rahsia. Tak boleh bagi tahu. Ini adalah satu lapisan pengesahan keselamatan yang pertama. Bagi menghalang data dari mudah tercerobok, pemilihan data dalam ini sangat penting. Bagi contoh, kalau kita nak buat satu kata laluan yang kuat, yang baik, kita masih ada bangunan huruf, simbol, nombor, iaitu antara 8 hingga 12 aksara. Boleh bagi contoh? Bukan ni. Agilah manis. Bahaya. Ini aktiviti kita yang kedua. Kita nak awak dengan rakan-rakan dekat sebelah awak je. Rakan-rakan boleh gabung dengan dia. Khairi boleh dengan ni? Dengan ni ya? Awak boleh bertiga lah. Anjing ada orang ni ke? Tak boleh ya? Satu perempuan tak boleh. Okey, dekat kelas awak, saya nak awak cerita satu password, satu kata laluan yang awak rasa paling kukuh lah. Dan paling kukuh. Jadi saya akan test awak punya password sama ada kukuh atau tidak. So, dah panjang. Ikut kriteria yang tadi kita sebut. Ada apa? Mesti ada huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol. Pastikan maksimum minimum 8, maksimum 12.
Kena hafal dia pasal. Jangan main buat tapi tak hafal. Pasal yang besar ya, jangan boleh agak. Awak hafal? Boleh hafal? Boleh. Bagus. Dah? Dia tengok rahsia. Okey. Masa Jimat. Hafal Ha. Awak cerita pasal awak tak awak tak hafal? Dia balik-balik faham. Ha. Okey. Hafal. Bagus. Tapi dah siap? Dah. Saya boleh je dah. Saya. Orang lah. Saya. Saya. Dia dah siap pasal dah. Kita siap pasal dia. Nyanyi dulu Di sini, seorang. Makan. Oh, saya. Dah lupa. Taklah. Tekan je pasal awak. Dia dah cukup ni. Oh, tak kuat ni. Yang pergi dia dah ada. Sampai je. Oh, Ni sana sekejap. Okey. Betul dia pasal awak. Ada itu saya buat. Lupa dah. Lupa. Tanya eh. Mana-mana sini baik. Saya yang ni nak make je. Okey, mulai belakang ni. Boleh kita main seorang. Bawa saya pasal ni. Pasal ni. Balik ke nak?
2,000. Ya. Dia 12 ya, maksimum. Betul tak 12? Okey next, belakangnya. Okay, kebanyakan ada 3 orang yang sama 30 tahun. Tapi yang paling pasal yang paling senang orang nak hack lah kan. Awalnya ini kena improvise lah pasal Jadi yang paling lama nak kena hack ni kumpulan Heidi 400 tahun 403 tahun. Ada masa yang sebelum jadi tapi ni khas untuk mereka lah. Tanya semua dah lakukan yang terbaik. Dah habis. Kau boleh rumuskan? Saya Aina akan boleh bangun. Okey, hari ni kita nak belajar pasal rekod komputer. Lepas tu kita belajar pasal kesan positif yang ada di informasi dalam komputeran. Nanti kita belajar jenis nilai cyber. Lepas tu kita ada belajar juga contoh-contoh perilaku yang beretika dan tidak beretika. Hari tadi kita belajar keperluan keselamatan data dan langkah-langkah keselamatan. Semua dengar apa Aina kata? Dengar. Bagus. Jadi kalau kawan-kawan awak tanya, siapa-siapa tanya, awak boleh jelaskan tak apa tu kesan-kesan inovasi kesan positif, kesan negatif dekat kawan-kawan awak? Boleh. Awak boleh bezakan tak perkara aktiviti yang beretika dan tak beretika? Boleh. Boleh bagi contoh lagi? Apa yang beretika, apa yang tak beretika? Tiru kau pergi kerja. Dia yang tak beretika lah kan? Kita kebenaran sebelum post gambar. Bagus. Kerja baik nak kawan-kawan. Bagus, share. Sekarang dekat WhatsApp status dah ada share semua kan? Betul. Contoh yang tak beretika pula? Lihat. Lihat, okay. Tengok kerja orang lain. Kat kerja orang lain. So, lepas ni kalau kawan-kawan awak tanya lagi,